Walaupun sering menerima pelbagai kecaman di media sosial, Bella Astilah dilihat kekal tenang dan tidak melayan segala komen negatif terhadap dirinya. Antara yang menjadi perhatian netizen termasuk isu pakaian ketika berbasikal yang dikatakan terlalu ketat, malah ada juga yang mengkritik gaya nyanyiannya yang dianggap terlalu berlebihan dari segi pergerakan. Namun begitu, Bella memilih untuk tidak memberi reaksi, sebaliknya terus fokus kepada kerjaya dan kehidupan peribadinya. Terbaru, Bella dilihat meluangkan masa bercuti bersama tim rapatnya, termasuk adiknya, Didi Astilah. Percutian ini jelas menjadi ruang untuk Bella berehat selepas jadual harian yang sangat padat sebagai duta pelbagai produk, menghadiri acara dan juga komitmen dalam dunia seni. Menariknya, tunangnya iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak turut serta dalam percutian tersebut kerana komitmen kerja sebagai ahli Parlimen WA. Walaupun berjauhan seketika, hubungan mereka tetap dilihat harmoni dan saling memahami tanggungjawab masing-masing. Sepanjang percutian itu, Bella turut berkongsi pelbagai momen menarik dan santai bersama peminat. Antara yang mencuri perhatian adalah ketika Bella menaiki motor Grab, satu momen yang jarang dilihat dan cukup mencuit hati. Selain itu, mereka juga sempat meluangkan masa membeli belah, serta menikmati suasana santai dengan gelak tawa bersama rakan-rakan. Tidak kurang juga momen bergurau senda dalam kenderaan mewah, yang jelas menunjukkan sisi ceria Bella ketika bercuti. Perkongsian ini nyata menghiburkan ramai, khususnya peminat setia yang sentiasa mengikuti perkembangan Bella. Ramai yang menyatakan rasa gembira melihat Bella dapat berehat, sekaligus melepaskan tekanan selepas bekerja keras tanpa henti. Dalam ruangan komen, rata-rata netizen turut mendoakan agar Bella terus kuat dan diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Malah, tidak sedikit yang mendoakan agar hubungan Bella bersama Syed Saddiq dipermudahkan dan segera melangkah ke alam perkahwinan dalam masa terdekat. Sebagai penutup, kita sebagai netizen juga disarankan untuk lebih berhemah dalam memberikan pandangan. Daripada terus mengecam, lebih baik kita mendoakan yang baik-baik untuk pasangan ini. Semoga Bella Astilah dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terus bahagia dan dipermudahkan segala urusan menuju hari bahagia mereka.